Okey, Assalamualaikum. Bersama saya pakar menghuru-hara tanaman. Okey. Bancuan cuka kayu ni bukan sekadar boleh menghalau serangga perosak, tetapi dia juga boleh meningkatkan kualiti pokok lah. Okey. Pertumbuhan pokok yang optimal dan hasil tinggi, meningkatkan daya ketahanan dan kualiti tanaman. Meningkatkan kualiti pokok dan sayuran dan meningkatkan daya ketahanan dan kualiti tanaman. Dia juga boleh menetralkan tanah. Okey. Cuka kayu macam ni. Senang je nak bantu cuka kayu macam ni. Sembuh pada daun. Kalau sayuran tu sembuh pada daun ke, sembuh pada batang pokok ke. Atau kat pokok sawit ni sembuh pada celah-celah pelepah dia. Kemudian sembuh pada pangkal pokok lah. Untuk kita menetralkan tanah. Okey, sebelum tu kita menggunakan tong air 16 liter. Okey, 16 liter kita kena bancuh dia dalam lebih kurang, kalau 10 ml cuka kayu ni kita campurkan dengan 1 liter. Makna kata 16 liter tong air, 16 liter air kita campurkan dengan 110. 120 pun okey dah. Cukup dah tu kan. Okey, kita tengok mula kita bancuh. Kita isi air dulu bagi penuh. Berkesanlah menggunakan cuka kayu ni. Serangga perosak pada pokok sawit pun tengok alhamdulillah okey. Tanah ni pun kadang-kadang ada tanah yang tak subur ataupun tanah yang mungkin kawasan ni kawasan paya, jadi kita kena rawat balik tanah tu supaya tanah boleh menghidupkan mikroorganisma baik untuk pokok tu, akar-akar tu menyerap baja lah. Okey, terutamanya yang menggunakan baja kimia, okey, baja tabur tu. Kalau kita duk baja je tanpa kita rawat tanah tak boleh juga. Dalam masa sama kita kena rawat juga tanah tu. Okey. Okey, apabila dah penuh, isi air pipe pun tak apa. Boleh. Tak ada masalah lah cuka kayu ni. Dah penuh, kita akan bancuh cuka kayu. Sebelum tu kita goncang dulu. Bau dia agak kuat juga cuka kayu ni. Jadi bila nak sembur tu kena pakai, elok-eloknya pakai cemata dan aspirator tu lah. Okey. Ketat juga ni. Okey, kita bancuh dalam 120 ml. Agak-agak lah, okay, lebih sikit tak apalah. Okey. Lepas tu kita simpan lah. Bau dia, bau cuka. Cara macam ni memang dah digunakan oleh di pertanian di Jepun, di Thailand, dah banyak guna cara macam ni. Dia lebih kepada organik tau cuka kayu ni, bukan kimia. Kita kalau boleh tanaman tu, terutama sayuran lah, kita nak lebih kepada organik. Kalau kita sembur menggunakan, jangan kita kacau. Apabila pokok sayuran timun ke ataupun korang tanam bendi ke, terlampau banyak guna racun kimia, takut boleh menjejaskan kesihatan di kemudian hari. Jadi kita cuba untuk melestarikan alam dengan banyak menggunakan bahan-bahan organik. Kita kacau lah. Mudah je kacau macam tu. Tutup. Kemudian nanti kita akan sembur. Okey. Jom.